Jangan jadi tak tahu benda yang patut jadi pengetahuan asas. Minyak Malaysia tidak dikeluarkan sepenuhnya untuk kegunaan minyak tempatan. Minyak kita ni minyak berkualiti tinggi. Kita keluarkan untuk industri penerbangan. Berapa kali dah saya bagi tahu. Kita keluarkan minyak kita untuk industri perkapalan. Kita jual pada pasaran antarabangsa. Dan kita keluarkan minyak kita untuk petrokimia. Jadi kita jual minyak kita yang mahal, kita beli minyak murah daripada negara Arab, jual pada kita. Maka itu Petronas ada margin untung. Sekarang tuan-tuan kata tak tukar. Nak tukar tak boleh lah. Bukan mudah kita nak tukar terowong minyak kita yang pergi sampai ke KLIA untuk pumping minyak kepada kapal terbang. Kita hantar sampai ke Melaka untuk menghasilkan minyak petrokimia. Dia tak bolehlah satu hari tukar. Kerana trend ni dah berpuluh tahun. Kita fikir minyak kita berkualiti tinggi, kita proses untuk minyak berkualiti tinggi. Kita jual pada harga lebih mahal. Lepas tu kita beli crude oil. Kita jual untuk minyak yang ada. Jadi kalau kita ada minyak ni tuan-tuan bercakap. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, kita ni penegara pengeluar minyak yang kecil. Kita bukan kingmaker, persen pun tak ada. Kalau kita katakan negara Teluk keluarkan 20%, Iran keluarkan 4.5%. Brazil keluarkan. Kita ni keluarkan kecil je. Sebab tu keuntungan Petronas 45 bilion je. Jadi tuan-tuan kena faham, minyak yang kita ada, kalau kita kata jual lah untuk orang tempatan, tak boleh lah. Sistem tu kita nak kena ubah. Sebab sistem kita ni keluarkan minyak, kita sambung, kita proses, kita hantar. Untuk 3 industri utama. Satu adalah penerbangan, kedua adalah perkapalan, yang ketiga adalah petrokimia. Jadi tuan-tuan ingat minyak tu boleh convert lepas tu hantar ke stesen minyak balik. Tak bolehlah, terencatlah segala bentuk perjalanan ekonomi yang kita telah bina berpuluh-puluh tahun dalam industri minyak kita. Minyak kita ada. Bolehlah jual dekat stesen minyak murah. Tapi kan kita kata kita import bertepung daripada India. Tepung tu datang tak isi minyak dekat share depan rumah tuan. Kapalnya itu isi minyak di India. Dia kena bayar harga antarabangsa sebab India tak subsidi. Kemudian kita ambil makanan, kita order ikan daripada Thailand. Thailand dah kena catuan minyak. Bila catuan minyak, Thailand ni kritikal. Nelayan Thailand pergi ambil minyak, tak pakai minyak Petropam yang minyak diesel yang kerajaan subsidi. Dia pakai minyak komersial di Thailand. Kemudian dia balik lagi. Lori dia datang hantar. Berarti harga ikan akan meningkat. Sayur kita import. Kubis dan juga kelapa parut yang kita pakai, kelapa biji yang kita pakai daripada Thailand. Daripada Indonesia. Indonesia tak ada subsidi. Minyak dia RM4 lebih. Jadi kalau kita ada minyak, kita boleh mentadara minyak tu tak ada masalah. Kita kena jual minyak tu. Okey, yang kita makan ni adalah bukan minyak. Kalau boleh pergi pam minyak, isi RM2, telan kenyang 2 bulan, tak ada masalah. Tuan, basic ekonomi negara pun tuan-tuan tak tahu. Lepas tu tuan-tuan masuk, ya kita ada minyak. Asas negara tuan-tuan pun tuan-tuan tak kenal. Bila di Thailand sekarang ni jadi kritikal. Thailand ni sampailah minyak dah dicatu. Tapi untuk jelaskan, dia menjelaskan, dia menjejaskan kita. Jadi kalau kita kata minyak kita ada, kalau kita boleh pam minyak tu RM2 bawah dalam perut, lepas tu kenyang 6 hari, saya tak ada isu. Kita pakai pergi pam minyak je. Terus saya tinggalkan kita bagi pam minyak bawah dalam mulut je. Masalah minyak ni, kita ceritakan adalah makanan kita ni datang daripada luar. Gandum, gula, tu datang daripada luar. Beras kita 40% datang daripada Thailand. Dan semua negara-negara yang kita import ni tak ada subsidi. Mereka kenakan pada harga semasa. Itu saya jelaskan pada tuan-tuan, harga minyak ni tak termasuk dalam minyak yang dilindungi. Dia bukan budi 25. Harga minyak kapal terbang ni bukan budi 25. Jadi tanya kawan-kawan kita yang mana menggunakan penerbangan, semua dah tahu. Harga minyak naik. Yang benar, makanan ada di dunia. Yang menjadi isu pada kita, pengangkutan makanan dikenakan kos yang tinggi kerana kenaikan minyak. Satu perkara yang memang akan berlaku dalam perang ini adalah sabotaj perang ekonomi. Iran tak boleh menang dan tak boleh menguasai perang ini dari segi persenjataan. Maka Iran menyerang dengan menutup Selat Hormuz kerana kesan dia. Di mana Amerika akan kalah 2 perkara dalam perang ini. Amerika mungkin menang perang ini dari segi pengoboman. Bom hari-hari seperti tuan-tuan tengok. Tapi 2 perkara yang pasti berlaku. Bila Selat Hormuz ditutup, berarti negara-negara Arab tak dapat menjual minyak. Berarti dolar menjadi lemah kerana dia tak lagi menguasai keperluan penjualan minyak petrol. Itu dipanggil petrodolar. Petrol menentukan kekuatan dolar. Atau dolar menjadi mata wang rasmi untuk penjualan petrol. Jadi dolar lemah. Yang kedua adalah bursa saham Amerika akan menjunam. Kerana duit keuntungan yang diperoleh oleh negara-negara penjual minyak dibawa melabur. Dolar menjadi kuat kerana semua urus rasmi dolar ni, urus rasmi petrol dipegang oleh minyak. Benda lain dipegang oleh emas. Emas ni wang fiat. Tapi dolar tak. Dia bergantung pada minyak. Lagi banyak kekuatan minyak memerlukan dolar. Semua orang nak pegang duit dolar kerana kita tak boleh beli minyak dekat Arab. Dia tak boleh beli minyak. Jadi semua orang. Kita pun nak pegang dolar kerana kita nak beli minyak. Kerana urusan ini telah menjadikan dolar itu sangat kuat. Kemudian duit daripada dolar, jual keuntungan jual minyak, negara-negara Arab ni melabur dalam sektor industri di Amerika. Bila dia tak dapat duit jual minyak, dolar menjadi lemah satu hal. Memang nampak ringgit naik. Tapi akhirnya, apabila syarikat-syarikat ini tidak menerima pelaburan di Amerika, dia mengesankan Malaysia. Kerana ini syarikat-syarikat yang melabur di Malaysia. Yang kita sedang menanti pelaburan masuk daripada Google yang akan masuk. Kemudian pelaburan Microsoft yang akan masuk. Nvidia yang akan masuk. Semua syarikat ni kalau tuan-tuan Google,
Berapa Nvidia jamin labur di Malaysia? Microsoft ada jaminan labur di Malaysia. Oracle ada jaminan. Oracle yang paling besar berjanji dengan Malaysia. Kemudian Uber saya tak pasti, GE Verona saya tak pernah dengar, Jacob Parsons Ecom saya tak pernah dengar, Datavault saya tak pernah dengar. Tapi semua syarikat besar ni apabila dia tidak menerima wang pelaburan di negara induk dia, tempat saham dia disenaraikan, maka dia tak bawa lah pelaburan ke negara kita sebab tunainya tiada. Dia kutip duit daripada pelaburan bursa dia di Amerika, kemudian dia bawa pelaburan di negara-negara yang mempunyai potensi untuk membangunkan industri dia. Berarti kita bincang pula tentang peluang pekerjaan baru yang tak wujud, pelaburan yang telah menyusut. Jadi ini juga satu kesan.